Berada di sebuah gudang, sebuah kilang untuk disewakan, berada di pada tembak, sesuai untuk simpanan dan juga kilang. Okey, berkeluasan agak luas lah. Saya rasa 100 kali 150 kaki kot rasanya. Saya rasa atau luas lebih lagi. Nanti saya dapatkan betul-betul detail. Okey. Tadi dah ruang pertama. Ruang pertama kecil, akan masuk ke satu ruang luas. Okey. Okey. Dia kira 2 ruang luas lah. Okey. Satu pintu ada platform di mana ada shutter, dan di bahagian belakang ada ruang lagi. Okey. Actually dia ada 2 part. Satu part yang ni, dan satu lagi di sebelah sana. Sama keluasan, tapi yang sebelah sana tu dia buat partition bagi 3 area. So yang ni full area dia lah. Okey, ada platform untuk simpan barang lah. Okey, ruang belah kanan ada ruang lagi, boleh buat simpan, berbumbung dan outdoor lah. Dan ada toilet. Okey, kita ke ruang lagi satu. Okey, ni ruang lagi satu di mana dia sama luas dengan yang sebelah, tapi dia dah buat partition. Okey, di depan ialah office. Di bahagian depan ialah office. Okey, kita pergi office. Okey, ruang sebelah ni dia ada satu partition lagi yang terus ke office lah. Okey. Okey, ini ada ruang office. Di sebelah sana pun ada ruang office 2 tingkat. Office 2 tingkat. Okey. Yang ni sebenarnya ruang office, tapi dia buat simpanan di sebelah kanan. Jadi ruang office lagi satu ialah di sebelah kiri. Okey. Alright. Ruang office lah. Sama jugalah, sama jauh. Okey. Alright. Ada partition. Ni bahagian depan. So kita ambil sudah dalam. Okey, office 2 tingkat. Office 2 tingkat. Ini di bahagian tepi ada shutter untuk sini. Satu area dan satu lagi area. Shutter. Muat trailer. Boleh masuk trailer. Okey. Okey, ni belakang ada ruang simpanan lagi. Belakang ada ruang simpanan lagi. Berbumbung, maknanya attach lah. Okey, ada simpanan, gudang simpanan lagi. Saya rasa berkeluasan dalam 120 kaki persegi. 120 kali dengan 30. Okey, bahagian belakang. Ini ruang office bahagian atas. Ruang office bahagian atas beserta toilet dan ruang tengah dah siap partition. Okey, berkeluasan saya rasa dalam 20 kali 60. Dah ada partition setiap ni. Okey. Ni di sebelah kiri. Okey, ni di sebelah kanan. Daripada bilik dan daripada toilet tadi. Okey.
bilik. Ada ruang office lah. Memang ada bilik rehat, bilik solat. Dan daripada atas kita boleh tengok sebelah. Okey. Toilet. Dan ada tangga turun ke bawah. Ada bilik.